Kalau dah tak ada idea nak masak apa, ayam sambal balado lah pilihan saya akan masak sebab semua isi rumah suka makan. Hai korang, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? So, macam biasa, kalau nak masak ayam sambal balado, saya akan goreng dulu ayam yang diperap dengan serbuk kunyit, garam dan ajinomoto. Ayam tu pula saya akan goreng tidak terlalu garing sebab saya nak ayam tu still rasa juicy bila digaul dalam sambal nanti. Minyak lebihan goreng ayam tu saya akan tapis dulu ke dalam bekas penapis minyak yang comel ni. So, minyak kembali jadi lebih bersih dan tak ada habuk bekasan goreng ayam. Kemudian, saya tuangkan sedikit minyak untuk saya tumis bahan-bahan yang di blend. Bahan-bahan tu saya akan tulis pada video. Kemudian, saya masukkan juga sebatang serai yang diketuk. Kacau-kacau, kemudian saya masukkan juga sedikit gula melaka supaya sambal tu akan jadi lebih sedap. Kemudian, saya masukkan juga sedikit air dan kacau-kacau. Kemudian, saya masukkan sos cili, sos tiram dan juga sedikit kicap manis. Lepas tu, kacau-kacau dan saya masukkan perasa-perasa yang dibenarkan seperti garam, ajino dan serbuk perasa. Kacau-kacau sambal tu sehinggalah pecah minyak elok. Kemudian, saya masukkan ayam yang telah digoreng tadi. Kacau-kacau sekejap dan lepas tu, saya nak banyakkan dia punya kuah sikit. Saya tambahkan lagi air panas. Kemudian, kacau-kacau lagi dan saya masukkan bawang Holland hiris. Kemudian, kacau-kacau dan dah siaplah kita punya ayam sambal balado.